Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah sekali lagi menunjukkan ketegasan dalam memastikan pematuhan undang-undang imigresen terus dipelihara apabila beberapa operasi penguatkuasaan berjaya dilaksanakan di beberapa kawasan sekitar negeri itu. Menerusi operasi yang dikenali sebagai Ops Selera, Ops Dandan dan Ops Sapu, pihak Imigresen Kedah telah menjalankan pemeriksaan di sekitar daerah Kota Setar, Kuala Muda dan Kubang Pasu pada 2 hingga 3 Ogos 2026. Operasi ini dilaksanakan hasil risikan serta maklumat daripada orang awam dengan melibatkan seramai 15 pegawai unit tindakan imigresen. Pemeriksaan bermula sekitar jam 6 petang dan melibatkan beberapa lokasi yang dikenal pasti termasuk rumah penempatan pekerja, tapak pembinaan, penempatan haram, premis makanan, kedai gunting rambut serta premis kediaman. Sepanjang operasi tersebut, sebanyak 6 premis telah diperiksa. Seramai 72 individu diperiksa bagi memastikan status dokumen perjalanan serta permit mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan. Daripada jumlah itu, seramai 46 warga asing dari beberapa negara termasuk Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Pakistan dan Vietnam telah diperiksa bersama 26 rakyat tempatan. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 34 individu telah ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan berkaitan imigresen. Tangkapan melibatkan 24 lelaki, 8 wanita dan 2 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 48 tahun. Pecahan tangkapan merekodkan seramai 28 warga Myanmar, 3 warga Indonesia, 2 warga Pakistan dan 1 warga Bangladesh. Antara kesalahan yang dikesan termasuk berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta pelanggaran syarat pas imigresen seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Imigresen 1959,63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Selain tangkapan tersebut, sebanyak 4 borang E-Manik 29 atau saman kepada saksi turut dikeluarkan bagi membantu proses siasatan lanjut pihak berkuasa. Kesemua individu yang ditahan telah dibawa ke Depot Imigresen Belantik, SIK untuk proses dokumentasi, semakan lanjut dan tindakan seterusnya mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan akan diteruskan secara berterusan bagi mengesan sebarang pelanggaran undang-undang imigresen. Pihak berkuasa turut memberi peringatan bahawa tindakan tegas boleh dikenakan terhadap mana-mana pihak yang didapati melindungi, menggaji atau membantu individu yang tidak mempunyai dokumen imigresen sah. Dalam masa sama, orang ramai digalakkan untuk menyalurkan maklumat berkaitan pelanggaran undang-undang imigresen kepada Jabatan Imigresen Malaysia bagi membantu usaha memastikan keselamatan serta ketenteraman negara terus terjamin. Sebagai penutup laporan hari ini, ingatlah bahawa undang-undang bukan sekadar tulisan di atas kertas tetapi garis panduan yang perlu dihormati oleh semua pihak. Pergi ke pasar membeli kerang, singgah sebentar membeli jamu. Kalau dokumen asyik hilang, jangan terkejut bila diperiksa selalu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.